Ini adalah kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian daripada penyumbang melalui Wakaf IKIM. Layari wakafIKIM.gov.my untuk berwakaf. Wakaf IKIM, pahala abadi, berkatnya tiada henti. Kembali Inspirasi, anda masih bersama saya Batisha Afrina. Alhamdulillah pada petang ini pada pukul 5 kita akan bersama dalam rancangan Islam Agamaku. Masya Allah, pada hari ini dalam rancangan Islam Agamaku kita bersama dengan topik yang bagi saya sangat menarik, iaitu kembali kepada fitrah. Dan bersama saya di studio pada hari ini, kiranya tuan ini bukannya seorang yang asing lagi lah dalam rancangan Islam Agama ini. Islam Agamaku, saya menjemput bersama saya di studio Tuan Haji Noli Hussain yang merupakan pencetus dan juga master trainer Asara PK dan juga merupakan pengarah Operasi Zon 1 Hidayah Center Foundation. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Haji? Haji? Selamat Hari Mazir Batin. Selamat Hari Raya Tuan Haji. Sempat lagi nak sebut tadi ya. Kan, itulah tadi kita sampai-sampai terus masuk konti kan. Ya Allah, ya Tuhanku. InsyaAllah. Masya Allah. Walaupun hari ini kira dah 11 Syawal. Kalau ikutkan betul tak? 11 Syawal. Tapi kita masih lagi di Malaysia terutamanya kan. Sebenarnya kita masih lagi dalam kiranya mood-mood perayaan tu nak menyambut Syawal. Masya Allah. Kita ya, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, Ustaz, kalau kita tengokkan topik kita pada hari ini kembali kepada fitrah tu, untuk memahami konsep fitrah itu sendiri kan, bagi saya benda ni penting bukan sahaja untuk yang mereka yang baru nak masuk Islam, tapi sebenarnya orang yang dah lama dilahirkan sebagai Islam pun sendiri sebenarnya kena faham tentang konsep fitrah itu sendiri. Tapi mungkin ada yang agak macam mungkin tak faham sebenarnya, okey, fitrah ni sebenarnya apa? Ada yang fikirkan macam dah terpensong jauh tu baru nak kembali kepada fitrah. Tapi ada yang merasakan diri macam dah kira betul dah ni, kenapa nak kembali kepada fitrah? Fitrah apa lagi kan? Jadi sebagai kiranya permulaan lah untuk diskusi pada hari ini, mungkin Tuan Noli boleh kongsikan kepada pendengar kita tentang konsep fitrah itu sendiri. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Fitrah ni kalau definisinya adalah keadaan asal lah, keadaan asal manusia yang suci, dia panggil begitulah, yang cenderung kepada atas dasar kita mengenal Tuhan, mencari kebenaran dan mencintai kebaikan. Itu fitrah asal yang ada pada bab ni. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, yang Allah katakan, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi poin penting kat sini adalah fitrah ni bukan ciptaan manusia, ia adalah setting asal daripada Allah, default system manusia lah. Dan dia adalah satu hubungan dengan pencipta, Rob kita. Jadi manusia ni secara semula jadinya kita percaya adanya suatu kuasa yang tinggi kan. Betul. Yang mencari makna hidup. Dan dalam perjanjian alam kita, perjanjian kita lah alam roh lagi, kan? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menjawab, ataupun kita sendiri menjawab pada masa itu, bahkan kami bersaksi, engkau adalah Tuhanku, kan? Jadi semua manusia sebenarnya pernah kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lahir lagi. Cuma kita itu alam roh, kita tak sedar dan sebagainya, dari segi alam hidup kita sekarang ni. Jadi sebab itu bila kita susah, manusia ni automatik mencari Tuhan. Kan, kalau Betty sendiri kan, saya selalu ambil analogi ni. Bila kita berjalan, kalau kita terlanggar sesuatu kan, nak jatuh, mana musibah, kita akan sebut apa? Allah. Allahu Akbar. Kan? Allah. Kalau orang putih kata apa? Oh my God. Oh my God. Gitu kan. Dan hadis sahih, kalau dari segi fitrah ni boleh terpesong. Sebab tadi macam Betty kata, bagaimana fitrah kita ni, macam mana arah kita telah sampai ke keadaan yang bagaimana dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak dilahirkan atas fitrah. Dan maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi poin penting dekat sini tentang fitrah ni adalah lurus
persekitaran ni boleh merosakkan dan tertutup fitrah ini. Kalau macam contoh tadi, ibu ayah kita bawa kita ke mana? Baik. Kita ni rezeki. Saya ni mak saya Cina. Alhamdulillah mak saya bawa saya ke Islam. Cuba bayangkan kalaulah Maksudnya situasi yang kita berada sebenarnya dia boleh kira macam influence lah begitu. Exactly. Ustaz. Oh. Exactly. Ya. Jadi fitrah ni dia biasanya akan kembali apabila kita terdesak. Macam kita nak jatuh tadilah. Bila kita stres, kita ada permasalahan dan kita mencari. Ya. Dan kita akan balik pada fitrah kita, pada asal iaitu kepada Allah. Jadi bila manusia ni dalam kesusahan dan sebagainya, itu sebabnya kita ni berdoa. Berdoa pada Allah kan. Kalau macam tadi, kalau nak jatuh ni, kalau saya kadang naik kapal terbang kan, kan kena air pocket kan. Betul. Zoom kan. Pernah kena sekali dekat Turki dulu. Subhanallah. Ya Allah. Yang paling teruk sampai 1 hari memang tak boleh nak buat apa-apa kat sana. Mujur besoknya tu naik belon. Sebaik. Alhamdulillah. Jadi memang terkejut tu, ya Allah, masa itulah teringat Allah. So inilah yang contoh realiti lah, yang fitrah ni tak pernah dapat hilang. Cuma dia boleh tertutup kalau kita ada influence yang tadi tu. Baik. Dan inilah tujuan hidup kita sebagaimana Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan kita berabdi kepada Allah. Dan mengabdikan diri kepada Allah ni nak mudah. Saya baru-baru ni halakah dengan anak-anak isteri kat rumah. Saya kata, apa yang dimaksudkan dengan ibadah kepada Allah ni, iaitu Allah kata, aku cipta kamu ni untuk mengabdikan diri kepadaku. Ingat daripada bangkit tidur tu, ingat Allah iaitu dengan doanya, baca bismillahnya, zikirnya. Memang takkan miss. Bila kita segala-gala kan, bangkit tidur lagi dah. Kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk tandas. Dah baca lagi. Kan? Lepas tu masa nak mandi, baca lagi. Ingat lagi Allah. Macam-macam. Betul. Dan sampailah kita tidur balik, kita akan membaca doa ataupun apa-apa zikir yang kita tahu bahawa ini adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi itulah dia fitrah yang akan membawa kepada ketenangan jiwa. Ya, itulah dan banyak sirah lah kan. Baik. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia duduk di Gua Hira kan. Dan dia apa dia panggil? Apa orang panggil? Allahumma salli ala Muhammad. Bukan betapa dia duduk perkataan apa? Lupa lah. Kan? Dan Umar Sayyidina Umar Ibn Khattab kan, bila dia dengar Al-Quran, itu dia antara orang panggil hidayah yang sangat penting lah. Ya, sangat penting bahawa ini adalah di mana kita kena fitrah kita berbanding dengan kesyirikan. Kalau dari segi ni, kalau especially mu'alaf ni, dia bila dia masuk Islam tu, dia suci diri dia, hati dia dan sebagainya, dan insya-Allah Allah ampunkan dosa dia yang lepas-lepas. Itulah insya-Allah apa yang boleh sebutkan tentang fitrah ni, iaitu setiap manusia tu lahir dengan fitrah mengenal Allah. Dan tugas kita bukan mengubah manusia, tetapi membantu mereka kembali kepada fitrah mereka, mengenal Tuhan yang sebenar, iaitu Allah. Dan sebenarnya benda itu, bila kita cakapkan tentang hubungan kita dengan Allah kan, rasanya macam, sebab ada memikirkan, sebab ada orang di luar sana bila dia menghadapi masalah ataupun musibah, ada yang dia ada pula yang mempersoalkan Allah pula, kenapa musibah tu diberikan kepada mereka. Bagi saya itu adalah bukan satu respons yang baik atas situasi ataupun musibah yang berlaku atas kita, kerana kita harus ingat dan apa yang semua perkara yang kita lalui, even kita bernafas pada saat ini pun atas izin Allah. Semua yang kita lalui sekarang, apa yang kita menikmati sekarang ini, semua atas izin Allah. Jadi sepatutnya patutnya kita ada rasa syukur itu kepada Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup lagi dalam dunia ini. Betul sungguh.
Nak pula Aidilfitri ni kan, Kan? Allah bagi kemenangan kan. Ha. Dah suci, menang. Itqan minan nar kan. Allah. Maknanya kita ni akan berlepas daripada azab api neraka satu hari nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Seronok tu. Betul lah tu. Bulan puasa tu kita merasai berpuasa tu kan satu bulan sahaja. Itu pun sekali setahun. Tapi ada orang di luar sana yang tak nak dia terpaksa pula berpuasa. Bukan sebab dia ada yang sebab ialah kekurangan. Miskin. Dia miskin kekurangan. Betul, tak ada betul. makanan. Ni miskin makan, bandar ni macam sekarang ni. Ya. Tu sekarang ni ialah dengan keadaan yang situasi yang berada sekarang ini, sepatutnya kita bersama-sama haruslah kita kuatkan diri kita. Betul. Berbanyakkan lagi zikir, banyakkan lagi bacaan Al-Quran kita, mengingatkan diri kita kepada Betul. Allah. Ya, betul. Saya pasti banyak lagi kita nak kongsikan lagi, terutamanya sebagai ustaz, sebagai pembimbing mu'alaf kan. Kita nak tahu jugalah kita yang dah lahir sebagai Islam ni pun kita ada cabaran-cabaran di dalam nak meraihkan Aidilfitri ni. Tapi saya pasti cabaran untuk mu'alaf pula mesti lain, saya pastikan. Mesti ada cabaran tersendirinya, lagi-lagi bila menyambut perayaan. Mungkin ada yang di luar sana yang keluarga tak ada bersama mereka ataupun rakan-rakan. Jadi mungkin ada mengalami masalah itu sendiri. Mungkin kita boleh bincangkan lanjut mengenai itu, tapi kita berehat seketika dahulu. Dan buat anda pendengar, anda boleh tinggalkan kalau mungkin ada pandangan ataupun soalan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di WhatsApp konti kami di 012-240-9150, ataupun anda juga boleh tinggalkan di ruangan komen kami di Facebook dan juga YouTube. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Kembali lagi dalam rancangan Islam Agamaku dalam topik pada hari ini, iaitu kembali kepada fitrah. Dan bersama saya di dalam konti pada hari ini ialah Tuan Haji Noli Husain yang merupakan pencetus dan master trainer Asara PK dan juga merupakan pengarah operasi Zon 1 Hidayah Center Foundation. Tadi kan Tuan Haji sebelum kita berehat tadi kan, kita Tuan Haji telah berkongsikan kepada kami tentang konsep fitrah itu sendiri. Tapi kita sudah pasti nak
nak tahu jugalah cabaran-cabaran yang dilalui oleh mualaf di luar sana. Sebenarnya tadi sebelum kita bersiaran, kita berbual sebentar tadi kan Tuan Haji Noli, Tuan Haji Noli kongsikan kepada saya gambar-gambar menyambut hari raya Aidilfitri pertama, hari raya pertama tu bersama mualaf-mualaf tu. Ya Allah, seronok tengok gambar-gambar mereka kan menyambut hari raya, dan saya pasti ada di antara dalam gambar-gambar tersebut tahun ini adalah tahun pertama mereka menyambut hari raya. Betul, kan. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan kepada pendengar kita pengalaman mereka ni dan juga cabaran yang mereka lalui dalam menyambut sambutan hari raya. Soalan ni sangat-sangat suka saya jawab. Dengan izin Allah, selama beberapa tahun saya melakukan dakwah kepada orang-orang yang belum tahu Islam dan juga menyantuni ataupun memperkasalah dalam terma kami, tagline kami adalah sampaikan Islam, perkasakan mualaf. Saya personally memang rasa sangat kesian dengan mualaf-mualaf apabila tiba satu pagi raya. Udahlah kita dengan takbir lagu dan irama yang mesayu. Mereka ni kalaulah di jendela tu, kalau dalam rumah di jendela, dia nak tengok orang-orang Melayu contoh, orang biasa Islam ni Melayu lah kan, pakai baju cantik, kiki, seronok berpeluk dengan anak beranak, lelaki perempuan, pergi menuju ke masjid. Mereka akan tengok, siapa nak bawa aku? Siapa nak bawa aku? Kita bila kita masuk ke satu kandang baru, kita memang tak tahu apa. Jadi mualaf ni begitu. Kita suruh contoh dia, pergilah daftar dekat kaunter Jaiz, Maiz. Contoh kan. Mudah ke seorang yang non-Muslim, dia ada mak ayah dia ada anak-anak dia, keluarga dia yang mesti tentang, sebab dia tengok, dia orang kata orang adalah Islam. Itu misconception mereka. Jadi di sini, bila pagi raya, mereka memang, kalau boleh saya sebutkan, kalau saya sendiri, saya akan cakap, Ya Allah, timbulkanlah seseorang yang datang jumpa aku ni, bawalah aku ni. Kalaupun aku masa tu tak ada baju pun yang cantik, sebab aku tak tahu pun, nak beli baju raya pun tak tahu. Jadi, bawalah pergi ke masjid awal pagi, bagilah aku taklimat. Begitu. Apa itu Aidilfitri? Dan apa patut buat pagi itu? Dan cuba bayangkan, kita anggap mereka ni semua macam kita, macam born Muslim. Betul. Tak patut macam tu. Jadi mereka ni sampai ada satu ni, saya setiap tahun, alhamdulillah, syukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Last minute, ni Kak Aisyah ada dengar ni, rasanya Kak Aisyah ajak saya ambil dia stroke untuk bawa, tapi saya kata saya kena balik kampung. Tapi last minute saya pergi juga, tapi saya tak dapatlah bawa Kak Aisyah. Baik. Dalam saya ajak dalam 25 orang dan hadir saya kata jumpa kita dekat Masjid Al-Ittisam TTDI Jaya. Pagi pukul 7.30 sebab solat pukul 8.30. Pergi ke khemah kat belakang tu belajar. Saya terang apa Aidilfitri, saya terang taklimat apa dia nak buat dan solat dan wuduk dan sebagainya semua. Siapa sini belum berzakat? Ada yang tak berzakat lagi. Zakat fitrah tu. Jadi jiran-jiran ni tolong tengok ni. Ni yang di luar sana tu. Tolong tengok, tolong tanya khabar. Tak Lili. Apa zakat fitrah ni? Kan? Maksudnya dia tak tahu yang dia masuk Islam dengan orang lain. Baik. Tapi sebab dia nak join dengan saya. So dia datang. Dia tak tahu. Bayar RM8 saya kata. Pergi kat kaunter situ. Mujur datang lawat 7.30 kumpul. Alhamdulillah. Lepas tu ajar ni, dia bawa masuk pergi takbir. Anak isteri saya yang perempuan, bantu Lili dengan, ada seorang lagi, Amy. Siapa nama, Yasmina. Kan? Saya ambil orang-orang yang ada dekat-dekat situ. Jadi Dr. Muhammad John, masa tu, dia baru masuk Islam. Dia ada klinik dekat USJ. Dia dengan Muhammad Ali Land, kan? Anak angkat saya yang dah meninggal, mak bapak dah meninggal. Saya ambil lah, dia terpaksa ambil. Alhamdulillah. Dalam ni konteks sini juga, Alhamdulillah Haji Nizam ambil dia sebagai anak angkat, proseskan untuk ni. Kami ni dah beribu-ribu orang. Yelah masuk Islamnya ramai kan. Betul. Dekat 1,000 orang setahun. Setahun 1,000. Jadi Masya Allah. jadi
orang kata muhajirin memerlukan ansar. Betul. Kan? Untuk tolong mereka. Tolong guide mereka. Yelah, Ya, ni begitu. kan raya pertama mereka. Jadi Raya pertama tak mereka. tahu. Mungkin yelah lagi-lagi pagi raya macam, okey pagi raya kena buat apa. Betul. Kan? Proses Alhamdulillah ni. seronok sangat saya imam dekat situ, Masya Imam Allah. Najib, ya. Saya sebutkan Ustaz Najib sini. Haji, nanti kita buat collection Haji, ya. So dapat seorang dekat RM100 buat collection dekat tu. Dan saya ajak dia bertakbir, solat, kemudian dengar lu khutbah, kemudian bersalam. Selawat ramai. Dia orang ni tak tahu nak buat apa. Kenapa dia? Macam tu lah. Baik. Kan? Salam semua. Ini masyarakat. Inilah Islam. Dan you akan tengok nanti orang akan peluk awak. Orang akan follow duit dekat awak. Saya katakan dia orang. Kemudian habis tu, satu hari sebelum tu saya minta tanya pada ada beberapa jiran. Adakah siapa-siapa nak jadikan kami tetamu pagi raya? Oh, maksudnya nak bawa mereka Pergi ke rumah. beraya. Alhamdulillah Tuan Haji Yusof dengan Dr. Siti Akmal Ya Allah. pergi ke rumah tu betul-betul depan Surau Sakinah. Dulu kami buatkan Surau Sakinah pengkalannya. Sekarang kita tahun ini saya saja buat dekat Masjid Al-I'tisam dekat TTDI Jaya. Kemudian pergi rumah Haji Hamizan. Kemudian last kali Haji Nizam. Seronoknya mereka. Last kali besoknya tu, ya, yang pernah datang dengan saya menangis, mengucapkan terima kasih, yang saya bagi video, yang audio tu, mengucapkan terima kasih. Tak pernah semua hidup dapat beraya, walaupun yang seorang tu tak pernah pergi dapat beraya pagi raya begitu dan solat raya, yang tak pernah lagi, dan ini kali pertama. Dan dia kata terima kasih sangat, menangis. Ya Allah. Dan saya ada kongsi audio video kepada Betty. Jadi macam mana perasaan seorang ni yang mengatakan kalau tak ada orang, tak ada ansar bagi muhajirin, jangan anggap NGO dan jangan anggap Jawi, Jais, Maiz, Mawib ataupun mana-mana Jabatan Agama Islam. Mereka tu tak banyak orangnya. Yang datang ni berpusu-pusu, berbondong-bondong. Dan kita pun dah ada formula asara fikir tentang dakwah kepada berkongsi apa itu Islam melalui pembuktian rukun iman. Kalau kita nampak tu bukan kita tengok orang lain, sebenarnya kita sendiri dah Kita kena boleh tolong. tolong dah. Dan saya di sini ni first time ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak pada isteri dan anak-anak saya semualah, 8 orang. Mereka ni setiap pagi raya dengan takkan ada dengan saya. Nak balik kampung pun selepas tu. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa kalau nak cerita saya pun boleh menangis. Dan tuan-tuan puan-puan di luar sana, bantulah bersama kami. Hidayah Center Foundation ada, banyak lagi NGO-NGO lain yang menyantuni, ya, yang memperkasa mu'alaf-mu'alaf. Mereka perlukan keluarga ansar. Ya, mereka perlukan ansar. Kita muhajirin, kami tak ramai, staf kami tak ramai. Jadi kami perlu bantuan anda semua, ya. Tak kisah dari segi tenaga, idea, doa dan juga dana ke apa, tak kisahlah. Bolehlah pergi pada Hidayah Center TRE org.my, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah membalas semua jasa baik atas semua usaha Mudah-mudahan yang saya ikhlas. telah Mudah-mudahan lakukan, dan semua Masya yang membantu kami itu dapat pahala juga nanti di akhirat sana, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus ala. Amin ya Allah. Amin, Termasuk insya-Allah. Betty sekali dan semua pendengar. Ya, Amin. betul. Amin, insya-Allah. Ya Allah, Ustaz, bila saya ingat kembalikan tadi sebelum kita bersiaran, Ustaz ada kongsikan tadi, dia sebenarnya satu voice note sebenarnya kan daripada tu Puan Aisyah, betul tak? Bukan Aisyah, Yang itu ni lah. Amy. Oh, Puan Amy tadi. Yang saya bawa sama-sama 2 tahun berturut-turut. Tu bila saya dengarkan tadi kan dengan suara sebab dia, just bukan sebab sedih, tapi tak ada sebab dia terharu, rasa gembiranya. Lagipun bila kita cakapkan jelas situasi cabaran yang dilalui oleh mereka, ada yang berasa sunyi di pagi raya. Dan bila seronok boleh dengar ialah Ustaz bawa mereka-mereka ni pergi beraya kan. Kita selalunya pagi-pagi raya ni kita akan fikir macam Family. ini family je, ataupun ini budak-budak lah suka buat tu kan.
Jadi mungkin ada rasa macam duduk rumah lah, penat lah nak pergi beraya. Ya, Tapi betul. bagi yang mu'alaf yang baru masuk Islam ni, ya Allah, benda tu Bersuka menunggu sangat. kan. Jadi kita sebagai saudara, kita Ya, saudara ya. sesama Islam tu, bayangkan mereka masuk Islam Ya. tanpa, mungkin ada di antara yang tak ada sokongan daripada ibu bapa, daripada keluarga terdekat kan. Ya, Jadi ya. sebenarnya kita lah menggantikan perasaan berasa bersama keluarga tu sendiri. Dan saya pastikan mesti pengalaman manis tu, kalau nak beli baju raya buat mereka, ada tak Tuan Haji bawa diorang pergi baju raya, beli baju raya, kuih-kuih raya macam tu? Saya yang detail macam tu saya tak buat lah. Ah. Tapi saya ni sebab saya Yalah, staff-staff saya ada, baik. mereka ada banyak pengalaman-pengalaman yang Masya Allah. kami memang sangat perlukan. Tadi seorang ustaz kan, seorang ustaz tu dia kata tolong saya bantu seorang ni. Dia bantu Kak Aisyah ni. Bantu Kak Aisyah. Tolong belikan sesuatu bagi kat dia, cek bla bla bla. Saya kata, ustaz, kami ni dah tak menang tangan. Allah. Ustaz lah Ansar bagi muhajirin ini. Itu sebutan saya pada ustaz tu. Dan saya kata, ustaz bersama kami, InsyaAllah share. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita semua yang mendengar ni, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sudah pastinya bagi pendengar di luar sana kan, kita dah faham sebenarnya tugas sebagai untuk membimbing mu'alaf di luar sana bukan hanya terserah kepada NGO ataupun jabatan kerajaan. Sebenarnya kita sendiri sebenarnya dah boleh. Kalau kita nampak benda itu berlaku di hadapan kita, kita harus bantu. So mungkin sebenarnya berlaku di kalangan jiran-jiran kita sendiri, tapi kita tak sedar. Jadi mula keluar di rumah, kita tengok jiran-jiran rumah kita okey ke tak, tanya dah makan ke belum, ataupun dah beraya kan, macam jomlah ajak datang beraya di rumah kan. Berarti Rasulullah SAW masa dia turun daripada Gua Hira lepas jumpa Jibril yang kali pertama tu, Iqra, berapa orang Islam waktu tu? Zero. Betul? So apa tugas Nabi yang kita nak ikut sunnah-sunnah tu? Menyampaikan. Tak. Dakwah non-Muslim perkasa mu'alaf. Perkasa mu'alaf. Setuju? Betul. So waktu tu tak ada orang Islam. Betul, tak ada lagi. Maknanya itulah kerja kita, iaitu dakwah non-Muslim. Kongsi Islam pada non-Muslim. Dan mu'alaf yang baru masuk, Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah. Itu mu'alaf tu. Betul, menyampaikan. Betul, yang kita tak perasan. Ya. Jadi inilah dia hakikat kerja patut kita buat yang lebih besar di sisi Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah. InsyaAllah kita mesti nak tahu jugalah tentang bentuk sokongan yang juga yang kita boleh bagi kepada mu'alaf di luar sana dalam melalui dan juga menghayati makna Adil Fitri itu sendiri. Tapi kita berehat seketika dahulu, dan buat anda pendengar, mungkin anda nak kongsikan, mungkin ada pengalaman menyantuni mu'alaf di luar sana, anda boleh tinggalkan di ruangan komen kami di Facebook dan juga YouTube, ataupun anda juga boleh hantar WhatsApp melalui talian konti kami di 012-240-9150. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar IKIM FM. Orang solat Allah suka. Nasyid bukan sekadar lagu. Ia bisikan iman yang menyentuh kalbu. Yang berbakti bacalah Al-Quran. Ajami Desnuhul Saleh Ibrahim Lut Ismail. Pada Allah ku mohon petunjuk. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Perpanjangan cinta. أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما 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 أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما
kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain, itu mendapat dosa kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kota Baru 89.8. Kembali Inspirasi, anda masih bersama saya Batisha Afrina. Pada petang ini kita masih lagi bersama bagi rancangan Islam Agamaku dengan tajuk yang sangat menarik pada hari ini, iaitu Kembali kepada Fitrah. Bersama saya di studio pada hari ini Tuan Haji Noli Husain yang merupakan pencetus dan master trainer Asara PK dan juga pengarah operasi Zon 1 Hidayah Center Foundation. So tadi Ustaz dah mendengarkan perkongsian daripada Ustaz tentang konsep fitrah itu sendiri, makna Aidilfitri dan juga cabaran utama yang dilalui oleh mu'alaf di luar sana, terutamanya bagi yang mereka baru masuk Islam dan mungkin tahun ini tahun pertama mereka menyambut sambutan Aidilfitri kan. Bagi kita kadang-kadang perkara yang kita anggap benda tu sekecil-kecil je kan, benda yang tak signifikan, tapi sebenarnya bagi mu'alaf yang baru ini perkara itu sangat signifikan. Dan kalau kita tengok sebenarnya di ruangan komen tadi Ustaz ada kongsikan tentang Puan Siti Aisyah. Masya Allah, kita ada Puan Siti Aisyah di ruangan komen. Alhamdulillah, semoga limpah rezeki, Alhamdulillah, insya Allah. Dan kita dah memasuki pun segmen terakhir untuk perkongsian kita pada petang ini. Jadi Ustaz, kita nak tahu jugalah, sebagai tadi beberapa kali kan diajar untuk menjadi ansar, tidak mengharapkan kepada mana-mana NGO ataupun juga mana-mana organisasi kan. Jadi kita nak tahu juga, kita sebagai seorang ansar ni sebenarnya apakah bentuk bantuan yang kita harus berikan kepada mu'alaf di luar sana, terutamanya dalam menyambut perayaan Aidilfitri ni kan, bagi mereka belum menyambut dengan penuh makna. InsyaAllah. Alhamdulillah, sokongan-sokongan yang kita boleh bagi tadi, selain daripada secara fizikalnya tadi, mengajak mereka datang untuk bersama dalam menyambut ataupun bertakbir, berzakat, fitrah dan sebagainya tadi tu. Saya rasa dari segi roh mereka tu yang perlu kita bantu, iaitu sokongan emosi. Mereka ni rasa diterima. Jangan biarkan aku keseorangan dalam Islam. Dan amalan praktikal untuk ni adalah kita jemput mereka, peluk mereka, ziarah mereka, makan bersama. Dan ada sebahagian mereka ni yang sakit. Sebab hidayah ni datang daripada sakit. Hidayah ni datang daripada ujian. Hidayah ni datang juga dari, contoh ada satu orang tu, dia kata dia masuk Islam sebab dia suka perempuan Islam suci. Suci? Suci, bersih. Baik. Sebab taharah kita ni dan sebagainya yang kita buat ni sangat orang panggil sangat bagus. Masya Allah. Kan? Kita pun solat, sembahyang kepada Allah pun kita bersuci, kita mengambil wuduk sampai 5 kali sehari. Kan? Bersih diri kita. Begitu. Jadi dari segi, kalau dulu pun, kalau zaman Rasulullah SAW bercerita tentang Ansar tadi tu dengan Muhajirin, apa sokongan yang kita boleh buat adalah disatukan Muhajirin dengan Ansar. Itulah yang saya buat pada pagi raya. Itulah yang saya buat juga kepada ceramah-ceramah saya dekat masjid dan sebagainya. Dan saya mengambil peluang kat sini, sekiranya ada mana-mana masjid yang memerlukan untuk kita menyokong mu'alaf, malah non-Muslim yang belum tahu Islam, untuk memberi kesedaran kepada orang-orang Islam, jemaah-jemaah, untuk ada faham macam mana hubungan dengan non-Muslim, agar kita ada rasa untuk kita menyokong dakwah ataupun menyokong dalam hal Muhajirin menyokong Ansar ini. Dan ilmu dan bimbingan juga adalah salah satu perkara penting. Kefahaman asas Islam, fardu ain, bimbingan yang berterusan. Malah kalau kami di Hidayah Center Foundation ada beberapa list yang perlu mereka buat.
Bukan sekadar bila masuk Islam mereka hanya duduk kat sejadah. Kami bawa pergi ke berdakwah. Berdakwah sekali. Saya ingat lagi ada Rafid nama dia. Dia baru 2 minggu pergi berdakwah dengan saya. Dekat mana? Kat Taman Seri Muda. Walaupun baru 2 minggu masuk Baru Islam. 2 minggu masuk Islam. Masya Allah. Dan seorang lagi ada gambar dia. Saya tak ni. Saya di sini, Rafid dekat sini, Daniel sini. Ini 2 minggu baru masuk Islam. Di sini 2 tahun dah masuk Islam. Ya Allah. Kan? Saya nak cerita yang ni. Ya, Buat bersama. dakwah. Bersama-sama. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syahadah orang tu. Kan? Wow. Ya, kalau nak cerita pula cabaran bagi orang-orang mu'alaf ni, Daniel ni sendiri. Daniel ni sendiri, dia duduk kat Selim. Datang buat berprogram di KL ni. Di Selangor ni. Wow. Yang masa kami apa tu kan. Jadi itulah dia kita perlu bimbingan mereka ni adalah bimbingan yang melibatkan akidah, fiqahnya, ibadahnya, cerita tentang sirahnya, muamalat, dan sebagailah yang kita perlunya, adab akhlak tasawufnya. Baik. Kan? Dan ni besok ni insya-Allah saya diingatkan oleh Ustaz Faik ni, kami punya ketua bahagian di ni operasi di HQ. Ada insya-Allah ada beberapa orang priest, ex-priest, lebih kurang 10-12 orang Baik. yang telah pun masuk Islam, yang sedang belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Hidayah Center Foundation. Dan esok slot saya selama 3-4 hari Untuk bersama mengajar mereka, Wow. macam mana nak berkongsi Islam kepada orang lain melalui pembuktian rukun iman. Asar fikir itulah. Ya. Tapi asar fikir ni bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris gorpa okey berarti. Gorpa okey. Sama je asar fikir gorpa okey. Ya Allah. Gitulah. Selain daripada itu, sokongan kasih sayang. Ini paling penting. Paling penting, ya. Sebab Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadisnya kata apa? Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Aidilfitri ni bukan sekadar kita balik macam balik kampung. Kan? Bukan sekadar kita ni pergi beraya dengan anak beranak dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak bawa pulang saudara baru kita ni ke dalam keluarga Islam. This is very important. Ya. Maka kitalah yang Allah pilih untuk jadi keluarga baru mereka, yang saya sebut sebagai keluarga Ansar. Ya. Dan mu'alaf ni tak masuk Islam. Bukan sekadar masuk Islam, tapi mereka ni pulang ke fitrah. Kembali kepada fitrah. Kepada fitrah. Masya Balik-balik pada tajuk fitrah tadi kan. Ya. Jadi persoalannya, adakah kita sebagai Muslim sudah kembali kepada fitrah? Dan sesuatu Wallahu'alam. kita kena reflect dengan diri sendiri kan. Diri sendiri Ya juga. Allah, bila Tapi dia jangan akan, nak tunggu kita ni dah equip, dah semua dah okey dan baru kita nak tolong orang, nak tolong saudara baru. Tak boleh begitu. Maksudnya Bilal bin macam nak Rabah prepare. pun masuk Islam. Macam mana cara dia berdakwah? Paling tidak dia buat 3 minit dakwah. Asal fikir dah 3 minit dakwah. 3 minit dakwah. Pernah dengar tak Islam mudah dikenali dan difahami dengan asal fikir? Tanya non-Muslim tu. Dia kata, apa tu? Dia nak tahulah tu. Aksar fikir. Connectkan, secure appointment dengan saya. Dan saya bolehlah sembang asal fikir dengan orang tu. Masya Allah. Dengan keberadaan yang secure appointment tu tadi. Bertiga lah kita. Kita buat curious, kita spark curiosity tu dahulu kan. Ya. Nak tahu tak? Macam tu lah kot agaknya sahabat-sahabat Rasulullah buat dulu. Aku tak pandai nak cerita apa itu Islam. Tapi aku ada sahabat aku. Siapa? Rasulullah. Jom dengar apa dia cakap. Kita mengajak. Buat macam tu. Tuan-tuan, perempuan yang di luar sana, ya. Kita dah ada formula. Ya, bantu mereka. Ya, kita sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf. Dan bolehlah mungkin ambil nombor telefon saya. Ya. 019 3533 177. Join kami. Bersama dengan kami di Hidayah Center Foundation. Apa sahaja takap ni boleh. Nak ajar ahli bata pun boleh. Kami ada di 23 pejabat ya di seluruh Malaysia. Masya Allah. Boleh berhubung dengan kami nanti
boleh pergi pada Hidayah Center tadi .org.my pun juga, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Nurli atas perkongsian. Ya Allah. Terima kasih. Bila dengar tadi kan Barakallah yang fikum, baru insya-Allah. 2 minggu masuk Islam pun dah keluar nak pergi berdakwah. Ni apatah lagi kita kan yang dah kita pun ada banyak lahir buat kelas. berislam. Kita ada 87 ke kelas yang kita ada 87 seluruh kelas? Malaysia. Kalau tak silap saya lah. Ni InsyaAllah. tu khas untuk mualaf. Mualaf. Belajar tentang ya. seperti perkara basic-basic Islam. Alif Alif Bata, Bata. Kelas mengaji. pemantapan akidah. Masya-Allah. Macam mana cara wuduk, cara solat. Masya-Allah. Especially kita nak akhirnya kita nak mereka ni berilmu dan beramal. Semoga Allah balas jasa dan Amin, juga usaha-usaha amin, amin, yang insya-Allah. dilakukan oleh Ustaz dan juga mereka NGO persatuan yang membantu mualaf di luar sana dalam usaha dakwah untuk mengajak lagi usaha-usaha dakwah membimbing mualaf di luar sana. Dan dengan itu saya mengucapkan terima kasih Ustaz atas Sama-sama, perkongsian Betty. pada Terima kasih hari menjemput. ini. Masya-Allah, terima kasih juga Ustaz kerana sudi bersama kami pada hari ini dalam Alhamdulillah. topik kembali kepada fitrah, dan juga kepada pendengar di luar sana. Terima kasih juga kerana sudi mendengarkan perkongsian-perkongsian kita pada hari ini. Mungkin ada di luar sana nak berkongsikan cerita ke kan, membimbing mualaf di luar sana, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di Facebook dan juga YouTube, ataupun melalui talian WhatsApp konti kami di 012-240-9150. InsyaAllah Ustaz, kita berjumpa lagi pada masa hadapan dengan InsyaAllah. perkongsian-perkongsian tentang mualaf lagi, insyaAllah. 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 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau salah silap. Ustaz. Dan kepada anda pendengar, terima kasih sekali lagi kerana mendengarkan kami pada hari ini. Sebentar saja nanti kita ada banyak lagi perkongsian yang kita bawakan kepada anda. Jadi teruskan mendengar IKIM FM. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian daripada penyumbang melalui Wakaf IKIM. Layari wakafikim.gov.my untuk berwakaf. Wakaf IKIM, pahala abadi, berkatnya tiada henti. Setiap helai kitab lama ini ada ilmu yang tak ternilai. Jangan biarkan ia reput dimakan zaman.